Semua orang-orang beriman, tuan-tuan, kalau dikurniakan oleh Allah, melihat rahsia-rahsia Allah yang tersirat dalam semua kejadian atau yang ada di alam malakut, semua akan merasakan itulah titik permulaan mereka mencapai hakikat iman sebenar. Wa ana awwalul mu'minin. Jadi golongan al-awwalun itu ialah golongan orang-orang beriman yang berjaya mengenal Allah sampai kepada hakikat dan makrifah. Mengenal Allah sebenar-benar kenal biasanya digelarkan dengan arif billah. Kalau alim billah untuk mengenal Allah pada akal, alim dengan ilmu, maka digelarkan alim. Bilangan banyaknya ulama. Kalau mengenal Allah dengan hati, maka orang tersebut digelarkan arif, arif billah. Bilangan banyaknya golongan arifin, al-arifin, golongan orang-orang yang kenal Allah, sebenar-benar kenal. Kerana mereka telah dapat peningkatan ilmu daripada ilmu kepada makrifah. Kalau kita, tuan-tuan, satu ketika ilmu tauhid kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat makrifah, kita akan merasa, oh, barulah ketika ini saya kenal Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Jadi golongan al-awwalun itu bolehlah kita maknakan juga golongan orang-orang mukmin yang berjaya mengenal Allah sampai ke tingkat hakikat dan makrifah.